Hai semua, baru-baru ini saya turun padang ke Guara Sahib Kuala Kubu Baru untuk meninjau kerja pembaikan bumbung yang mengalami kebocoran dan akibat lama uzur. Guara ini mempunyai sejarah yang panjang. Bangunan asalnya musnah akibat banjir besar pada tahun 1926 sebelum bangunan baru siap dibina pada tahun 1931 dengan reka bentuk kolonial. Sejak awal kurun ke-20, masyarakat Sing dalam menetap di kawasan Kuala Kubu Baru kebanyakannya berkhidmat sebagai anggota polis kolonial British atau membawa pedati kerbau. Melalui projek Selangor Penyayang PSP, sebanyak RM20,000 Malaysia telah diperuntukkan bagi kerja pembaikan ini. Harapnya dengan pembaikan ini, guara ini akan terus selesa dan selamat untuk digunakan oleh komuniti setempat. Sempena Hari Waisakhi, saya mengucapkan selamat Hari Waisakhi kepada komuniti Sing di Kuala Kubu. Jumpa lagi.